Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat mahu berdebat hanya dengan Perdana Menteri dan bukan orang lain. Ditemui di pejabatnya siang tadi, Ni Aziz berkata hanya Najib yang layak berdebat dengannya atas dasar beliau sebagai ketua kerajaan memerintah. Saya tidak nak orang lain. Saya naknya dengan Perdana Menteri kerana dia ni ketua kerajaan. Kenapa suruh orang lain? Ini masalah dasar. Dasar ni ketua kerajaan yang megang. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Fuad Zarkashi yang menawarkan diri mewakili kerajaan berdebat dengan PAS. Berhubung pandangan bekas dua Perdana Menteri yang mahukan pembincangan bukan perdebatan, Ni Aziz menolak pandangan itu dengan hujah begini. Berbincang tak kali dah bincang. Di Parlimen tu bincanglah. Dewan Negeri pun bincang. Di Parlimen tu orang bincang. Bincang ni berlaku di Parlimen tu bincang tu. Perbankan kata begini, kerajaan kata begini, itu bincang dah. Nak bincang lebih apa lagi? Nak bincang sama-sama tak selesai juga. Tapi setelah bincang pun dah buat, nasihat pun saya dah buat. Saya sendiri buat kajian dalam bukan susah ni kajian macam ni. Apa nama ni? Ceramah pun saya ceramah. Kuliah pun saya kuliah. Usrah pun saya usrah. Habis dah. Tinggal lagi depan sama-sama depan terbuka. Saya tak suka pergi dalam bilik Najib bilik saya tak suka. Saya nak tengok depan mikrofon begini, depan TV sebagainya. Tambahnya, melalui debat ini juga mampu mencari jalan penyelesaian kepada pertembungan kedua-dua parti PAS dan UMNO. Sejak daripada tahun 51 PAS ditubuhkan, tak reda, tak berhenti masalah perbalahan sama sendiri. UMNO pun orang Melayu, agama Islam. PAS pun orang Melayu, agama Islam. Kenapa ada bertengkar? Orang Melayu beragama Islam. Soalnya kenapa UMNO tolak Islam? Mengulas penolakan debat tersebut oleh Datuk Seri Najib pula, Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata, ianya bukan sesuatu yang pelik kerana UMNO dari dulu memang takut kepada perdebatan. Katanya yang terbaik buat masa ini adalah penglibatan semua pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO bagi menganjurkan muzakarah ilmiah menyelesaikan permasalahan negara. Itu bukan baru, sudah lama. Debat ini sudah tahun 84. Mereka sudah menolak dalam tajuk yang luas, dan UMNO sudah membuat kenyataan awal sejak tahun 84 zaman Tun Mahathir bahawa UMNO tidak bersedia untuk berdebat dengan PAS. Apa yang penting, saya menyeru kepada NGO Islam dan pihak Islam supaya mengandurkan muzakarah secara ilmu, kembali ke Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disuruh di Quran. Ini penyelesaian masalah. Kembali